Halo semua, selamat datang ke channel Joko Chong, dan hari ini Joko Chong ingin berkongsi dengan semua satu laman web yang saya rasa sangat berguna untuk kita pelajari atau menguasai topik seperti pelan pendobrakan dan juga transformasi. Jadi mari kita lihat apakah laman web itu. Jadi kita pergi ke Google, selepas tu anda boleh type GeoGebra. Jadi dalam GeoGebra ini, sebenarnya sebelum ni saya pernah kongsikan GeoGebra Sketchpad. Tapi sebenarnya saya pun tak berapa pandai lah untuk gunakannya. Jadi saya kongsikan laman web ini di mana ada ramai cikgu yang sangat pakar untuk gunakan GeoGebra ni, dan mereka sudah hasilkan berbagai contoh. Jadi apa yang kita perlu buat tu, kita hanya perlu gunakan contoh yang mereka hasilkan. Contohnya kalau kita nak belajar pelan dan donggakan, jadi kita hanya type topik kita tu pelan, donggakan, dan lepas tu kita search. Memang kita akan jumpa banyak contoh yang dihasil oleh guru pakar di sini. Contohnya kita lihat ini merupakan contoh yang dalam buku teks tu. Jadi contohnya kalau kita sebagai guru nak mengajar belajar atau pelajar nak belajar sendiri, nak teroka sendiri, anda boleh buka dan lihat contoh tu. Jadi di sini ini adalah contoh yang sudah disiapkan oleh guru lah. Jadi bukan saya yang siapkan, disiapkan oleh cikgu lain yang mereka berkongsi ke dalam laman web ini. Jadi kita hanya perlu gunakan. Jadi apa yang kita perlu buat itu, kita hanya perlu pegang kepada pelan tu. Contohnya kita pegang ni, dan kita dapat gerakkannya untuk lihatnya secara 3 dimensi. Pelan dan donggakan tu sebenarnya adalah kita nak tukarkan bentuk yang 3 dimensi ni kepada 2 dimensi, bergantung kepada dari mana kita pandang bentuk tu. Contohnya kalau kita nak pandang daripada atas iaitu pelan, kita hanya kena gerakkan ke atas. Maka kita dapat belajar dengan jelas, okey, rupanya adalah begitu untuk pelan. Dan kalaulah kita nak tengok dari depan, jadi kita hanya perlu gerak tepinya dan lihat. Dia adalah bentuk sebegini. Kalau kita nak lihat dari sisi, dia adalah bentuk macam ni. Jadi kita dapat belajar dengan betul-betul lah, iaitu kita dapat faham betul-betul apa tu yang akan terhasil apabila kita tengok dari atas, tengok dari depan, tengok dari tepi. Dan kenapa ada garisan ini, garisan yang putus-putus tu, sebab ada bahagian yang terlindung. Jadi anda boleh pusing-pusing untuk lihat dia. Jadi di sini, ini adalah contoh untuk kita belajar pelan donggakan lah. Dan anda juga boleh gunakan contoh ini, lihat kepada bentuk yang 3 dimensi itu dan latih untuk lukiskan pelan dan donggakan depan dengan dua sisi itu, supaya anda betul-betul dapat menguasainya. Jadi kita boleh search untuk contoh lain lah. Jadi selain contoh ini, anda boleh buka contoh lain yang disiapkan oleh guru-guru lain tu. Contohnya kita buka sebelah ni. Jadi ada banyak cikgu yang baik hati lah, mereka sudah siapkan di atas ni, kita cuma perlu gunakan. Jadi anda hanya perlu sentuh pada pelan tu, lepas tu tengok daripada atas, tengok dari depan, tengok daripada sisi. Jadi dengan itu anda dapat memahami lah apa yang dimaksudkan oleh pelan donggakan tu. Jadi selain tu, untuk laman web ni sangat sesuai juga untuk belajar transformasi. Contohnya kalau kita nak belajar untuk translasi, pergi balik kepada halaman utama, lepas tu kita search translasi. Jadi sebenarnya Cikgu Chong pun nak belajar macam mana gunakan GeoGebra ni lah, tapi setakat ni Cikgu Chong pun belum mahir untuk hasilkan sendiri. Jadi apa yang saya gunakan tu adalah saya gunakan contoh daripada laman web inilah, iaitu contoh yang dikongsikan oleh cikgu-cikgu lain. Jadi ini adalah sangat baiklah untuk kita imbas kembali dengan pelajar, terutamanya apabila kita nak ajar gabungan transformasi atau pelajar sendiri nak imbas kembali asas tu, anda boleh gunakan apa yang ada di laman web ni lah. Contohnya translasi, kita perhatikan. Jadi translasi ini sebenarnya adalah pergerakan kita punya kiri kanan atas bawah tu. Jadi contohnya kita ada image ini, image yang ada tanda koma tu, ini adalah objeknya. Jadi contohnya kalau saya nak gerakkannya, okey, saya balik ke asal. Okey, ini adalah titik asalnya. Jadi kalaulah saya gerakkannya ke depan, dua petak ke depan, dia adalah bergerak macam ni. Kalaulah dia gerak lagi Y ke bawah, dia macam tu. Kalau gerak ke atas, macam tu.
Jadi kalaulah kita nak belajar tu, apa yang kita boleh buat tu adalah kita tuliskan kita punya vektor tu, selepas tu kita gerakkannya. Jadi dengan cara itu kita dapat jimat masa lah, daripada kita lukis kat papan putih yang ambil masa yang panjang tu untuk mengajar atau imbas kembali topik ni. Kita hanya perlu gunakan ni untuk gerak kiri kanan dan kita dapat tunjukkan belajar dengan jelas. Dan selain tu kita juga boleh tukar bentuknya. Jadi contohnya kita boleh tarik supaya bentuknya lain sikit dan kita gerakkan. Jadi dengan tu mudah untuk kita imbas kembali macam mana bentuk transaksinya atau macam mana contohnya. Jadi ini untuk transaksi. Dan selain itu kita boleh gunakan untuk pantulan. Jadi kita boleh carikan contoh yang dihasilkan oleh cikgu lain. Jadi contohnya di sini. Jadi kita lihat pantulan tu. Jadi di sini adalah kita ada titik dengan kita ada yang bentuk tu. Jadi kalaulah nak mula ajar dengan titik tu, kita boleh gerakkan kita punya paksi pantulan. Contohnya macam ni. Kalau jaraknya 1, kalau jaraknya 2, kalau jaraknya 3, jadi macam mana perubahan tu. Selain tu kita juga boleh gerakkan kita punya paksi pantulan tu menjadi melintang seperti ini, atau kita boleh juga tukarkannya menjadi sengit seperti ini. Jadi kita boleh nampaklah perubahan pantulan tu apabila paksi pantulan tu berubah. Dan di seterusnya pula kita lihat yang dalam bentuk lukisan seperti ini. Kalaulah kita tukar paksi pantulannya macam tu, kita nampak pergerakannya secara spontaneous lah. Jadi kita tak payah buzzer masa untuk lukis dengan lama. Dan selain itu kita juga boleh gerakkannya ke atas supaya kita nampak apa perubahannya kalau kita punya paksi pantulan adalah seperti ini. Dan selain itu kita juga boleh tukarkannya menjadi bentuk seperti ini. Dan kita boleh teroka apa perbezaan tu. Jadi dengan cara ini kita sangat mudahlah untuk imbas kembali kita punya asas yang sangat penting, terutamanya apabila kita nak mengajar gabungan transformasi lah. Jadi ini untuk pantulan. Dan satu lagi adalah putaran. Jadi kita lihat putaran pula. Okey. Jadi contoh ni memang dihasilkan oleh cikgu yang lain lah. Jadi kita hanya perlu carikan satu contoh yang sesuai saja untuk mengajar atau imbas kembali dengan pelajar. Contohnya kita boleh gunakan contoh ini. Okey, jadi nak bagi idea dengan pelajar lah apa itu putaran. Jadi contohnya di sini, ini adalah kita punya image. Jadi kalau kita pusing, okey. Jadi kita gerak. Contohnya macam tu. Kita punya pusat pun boleh ubah. Ada yang dapat ubah, ada yang tak dapat ubah lah. Jadi di sini hanya dapat berubah bentuknya sahaja. Jadi apabila ubah macam tu, apa akan terjadi kepada image-nya. Contoh semacam ni sangat sesuai untuk kita ajar belajar macam mana perubahan kita punya image kalaulah kita punya objek, kedudukan objek kita berubah. Jadi ini adalah contoh ini. Kalaulah contoh ni tak sesuai, kita hanya perlu cuba tengok contoh yang lain. Kita tengoklah teroka. Ada banyak contoh lah yang dihasilkan oleh cikgu yang lain. Sebenarnya cikgu Chong pun nak belajar. Cumanya saya tak dapat carilah cara untuk belajar macam mana untuk bentukan ni. Kalau dapat belajar ni, kita sebenarnya boleh buat untuk setiap contoh soalan yang kita nak bincangkan. Daripada kita nak lukis dalam papan putih itu, baik gunakan yang ini saja. Jadi yang ini sebenarnya lagi mudah atau lagi senang pelajar nampak. Okey, jadi ada banyak contoh di sinilah yang anda boleh teroka. Jadi selain daripada dua bab ini, gabungan transformasi sebenarnya kurang sikit saya nampak lah. Untuk gabungan transformasi ada juga yang ada. Cumanya contohnya tidak sebanyak untuk yang tiga ni. Jadi gabungan transformasi ada jugalah. Jadi cumanya kurang sikit sebab mungkin dia lebih complicated lah. Ada satu gabungan transformasi ni. Kalau anda tahu di mana boleh belajar GeoGebra ni, anda juga boleh kongsi kat komen lah supaya Cikgu Chong pun juga dapat belajar macam mana untuk gunakan untuk hasilkan bentuk-bentuk seperti ini.
Jadi begitulah perkongsian hari ini. Saya harap anda boleh manfaatkan laman web ini sama ada untuk mengajar atau untuk belajar sendiri. Jadi begitu saja perkongsian saya. Kalau anda rasa video ini sangat membantu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Jack Koh Chong untuk belajar bersama Jack Koh Chong. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.